Harga emas mencatatkan all-time high dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Tapi, jangan jual emas anda walaupun harga emas naik menggila. Nak tahu kenapa? Kebiasaannya, ramai penyimpan emas yang dia rasa gatal tangan dia nak jual emas bila harga dah naik. Namun, waktu terbaik untuk jual emas ada 3, iaitu yang pertama, apabila anda dah capai matlamat simpanan. Contohnya nak kahwin ke, nak pergi haji ke, nak buat rumah ke. Yang kedua, bila anda ada peluang untuk tukarkan aset emas kepada aset yang lebih besar. Contohnya nak beli hartanah yang bawah harga pasaran. Dan yang ketiga, bila dana kecemasan anda betul-betul telah habis digunakan, barulah jual emas sebagai dana kecemasan. Kalau belum cukup 3 perkara ni, jangan jual emas anda kerana emas adalah pelindung kekayaan, bukan barang dagangan jangka pendek. Kalau anda belum lagi ada akaun simpanan emas, simpan emas rendah RM100 tanpa komitmen bulanan, murah, mudah dan patuh syariah. Apa lagi? Roger untuk Mona bantu.